penaja kita masih lagi mencari actually penaja kan. Sehingga sekarang tapi ada yang dah bersedia untuk kita berjumpa, untuk berbincang. Tengoklah, insyaAllah kalau ada rezeki mungkin ada kan. Kerana penaja ni pada saya ialah satu yang penting lah juga. Penaja dari situ orang lah. Penaja untuk menaja konsert. Penaja konsert. Pasal organizer. Apa yang diperlukan tu? Penaja utama kan? Nak Ya, penaja main sponsor. Main sponsor. Apa yang perlukan seperti kos? Actually cost untuk buat konsert ni dalam 1.5 juta. 1.5 juta. 1.5 million. 1.5 million sebab apa tau? Okey, 1.5 million tu adalah kerana kita nak buat orkestra. Asalnya. Ya, orkestra Dah tak boleh lah buat dengan orang cakap kita nak invite ada beberapa artis lain. Ini permulaan lah perayaan. Idea ya, kita nak invite artis lain. Tapi bila tak jadi je benda tu semua, tak apalah, kita nekat, kita buat UKIS je 25 tahun. So kenapa kita nak takut? UKIS ada banyak lagu hit. Ya, dan sememangnya layak untuk berada di sini di IB ni. Ya, kerana kita takkan nyanyi lagu orang. Okay? Kita takkan nyanyi lagu orang, dan kelebihan adalah kerana lagu-lagu UKIS menjadi popular, dan alhamdulillah anggota yang asal masih lagi bersama dengan saya. GIB pertama kali. Ya. Anggota yang daripada awal lagi lah Pak. Yang KMI tu. Yang buat KMI tu balik. So di IB adalah yang pertama, dan juga tercetusnya 25 tahun tu kerana UK dah lebih bermula daripada tahun 1962. Saya sendiri 1960. Kan, jadi kalau kita nak pakai 26 tahun dah. Saya risau cerita semua. Ini pasal ni, pasal plan. Bila saya berjumpa dengan Sam, kan kita plan. Sam willing nak jadi sebagai organizer. So di bawah Mac Training. Itulah cerita dia. Bila kita berbual. Bila last UK buat konsert? Di konsert minggu ini lah. Minggu ni juga. Konsert minggu ini. 2 tahun lepas ke tak? Ya, November. Sebelum. November tu lah. Ya, yang menjadi trending tu ya. Alhamdulillah lah. Dan yang paling saya rasa bangga sangat sebab kami semua masih lagi sekali. Ya, masih lagi anggota asal ya. Kita tolak tepi cerita yang mungkin nombor 2 tu juga kita tolak tepi. Ada nak jemput artis lain ke? Memang kita plan. Sekarang tak ada lah. Kita konsentrate UK ni lagi. Sebelum menjelang konsert bulan 6 lagi, ada lebih kurang 3 bulan lagi kan. So siapa lapang tu? Ya, sekarang ni setiap malam kita praktis. Setiap malam. Kalau saya ada show, saya tak praktis, diorang je praktis. Among band. Diorang kena lah. Bila memang praktis? Masa dah masuk 2 bulan lah. Itu antara kami saja. Nanti besok bila dah ni, baru kita semua sekali dengan music director, dengan backup vocal, semua sekali. Antara kita tu. Sebab ada yang dah lost. Alamak. Dia lama kan. Ya, lama kan. Semua yang first batch. Ya. So, dia terpaksa polish balik tau. Dia kena dengar balik, dia kena polish. Ni lagu ni hang lah solo. Oh ya ke? Nak kena ingatkan. Ya. Dia kena ingatkan balik. Yelah lama kan. Dan masa tu diorang involve dalam recording banyak lagu. Jadi mana nak ingat kan? Jadi dia tak ingat title tau. Dia ingat song 1, song 2, Ame 1, Ame 2. Itu yang dia ingat. Dia tak ingat tajuk. Abang 25 tahun apa yang boleh abang sifatkan kalau dalam lagi kita boleh dapat apa? Yang dua pun tak ada apa. Okey. Boleh dah boleh. Banyak yang abang cakap suka apa semua kan. Macam mana saya meneruskan perjuangan saya
ada sampai tahap sampai saya pun dah macam dah fed up pun ada. Ada. Saya dah fed up dah kan. Tapi Kenapa beda? Fed up sampai tahap nak berhenti. ya, Kenapa tu? Apa yang buat you? keadaan dengan masa tu tidak ada sangat betul juga pentas ya. Dan bila saya fikir balik, aku tak patut nak berhenti. Aku tak patut sebab aku yakin lagu-lagu UK ni cakap kan, yang orang cakap masih lagi boleh diterima. Dia boleh diterima, ada kenangan, menjadi evergreen kan. Kalau aku stop ni, saya so bila kita tengok Slam buat konsert, yang lain buat konsert, kita jadi jealous. Peluang tak dapat masa tu. Tak ada peluang langsung, tak ada offer langsung dia datang. So itu menyebabkan saya rasa macam ya kan, Memang tak ada tawaran ya? tak ada langsung. Tak ada. Bila tu bang yang momen puncak yang macam abang dah give up? Ya, selepas kita tengok Slam berapa kali dah buat, Exist, jadi Awi tu. Jadi saya rasa macam saya jealous sebenarnya. Saya jealous. Saya tak dapat peluang, tak dapat diberi peluang actually. Kenapa tak dapat diberi peluang? Right? So bila kejayaan konsert minggu ini, itulah sebenarnya yang pembuka jalan sebenarnya actually. Ada sebelum konsert tu abang memang Ya, betul. Saya dah give up actually. Kan? So itulah sebenarnya konsert minggu ini sebenarnya jalan pembuka jalan actually. Untuk saya lebih yakin kan untuk buat persembahan yang lebih besar. Sebab bila tak ada peluang tu, saya rasa sebenarnya saya dah macam tak ada langsung orang offer mungkin nak buat konsert ke apa, tak ada. Back to back konsert Ya, kan. Tak ada langsung yang offer. Jadi itu menyebabkan saya rasa ada kecewa sikit. Tapi bila KMI berjaya, itulah sebenarnya pembuka dapat jumpa Sam. Ada lah. Macam ni macam Damal dengan Sebenarnya ada, tapi bila mengenangkan lagu Bukit sendiri tak banyak. Saya sebenarnya betul saya cakap, pemilihan lagu ni pening. Kita list ada 40 lagu. Ya, nak main 25 lagu je. Ini kena buang. Kalau tak bawa lagu ni kan, tak boleh, kena ambil lagu ni. di sini menanti, di sana menunggu. Itu wajib. Jika tak ada Itu wajib. Saya. jangan buat konsert kalau itu tak ada Kan. Jadi saya berfikiran orang yang membeli album UK dia tahu. Dia akan tahu lagu-lagu favourite dia akan tahu. Siapa yang beli album dia tahu kan. So lagu mana yang walaupun tak keluar di radio tetapi lagu tu sedap dia dengar. Ada lagu baru. abang datang bawa shooting lagu-lagu abang banyak yang bernada tinggi banyak. So mungkin pernah abang mengharapkan benda yang sama. So mungkin preparation abang agaknya. Ya. Sebenarnya memang saya kena buat persediaan yang rapi. Seminar, maklumlah macam saya ni tahu dah. Kenapa kita yang penting adalah kita nak sihat, itu saja. Saya tak nak mengalami benda-benda yang bukan kan. Dan yang paling penting ni takut apa COVID ni, ini paling takut. Ya, besok tiba-tiba 17 boom. Rasa macam sejuk. Saya dah kena. Bulan lepas saya kena. Tapi tak Dimekat macam tu. Dah kena prepare juga. Sebab 3 bulan selepas kerja dia baru immune. Lepas tu dia. Tapi saya kena yang jenis Omicron cepat kena cepat baik. Itu saya kena. Dia rasa suka sejuk. Lepas tu batuk tekak ni dia tekak. Okey. Itu saya kena lah. Pergi besok bini cakap, bang pergi check bang, tukang gila. Gode confirm. Alamak bang dia betul rumah. Aduh, ini tak kita takut. Tengok terbaru Aming. Dia nak buat KMI, dia tiba positif. Nampak? Cancer. Ini betul lah. Ada perasaan lagu baru, nak nyanyi baru ke gabungan duet tertentu. Saya ada buat dengan
Orang ustaz. Ustaz. Lagu Kau Satu-Satunya kita rakam balik buka YouTube dari Kau Satu-Satunya Ustaz Manis with Amir Yugis. Itu dah lama dah lah rakam dah. Dah rakam dah, ada video tu. Maksudnya yang apa yang akan datang, lagu baru, nyanyi baru. Kita tak boleh cakap lagi lah kan. Sekarang ni memang saya fokus 100% dekat konsert. Apa tadi soalan tadi apa? Preparation apa tadi tu? Ya. Lagu kan jadi seminar. Ya betul. Gym ke, jogging ke. Saya ni sebenarnya tak boleh nak jogging. Bila berlari sikit agak apa buku lali. Dia akan jadi aduhai kan. Ini masalah ni. Tapi InsyaAllah lah saya bukan nak cakap apa lah kan. Bila nyanyi kat sini, sebenarnya nyanyi kat sini best, sedap. Sebab saya dah rasa Mega Gegabah Gaza tu kan, buat dengan Datuk Vida. First time nyanyi, bila saya pegang mic saya nyanyi, dia macam Dah ada aura. Ya, betul sebenarnya nyanyi kat sini dia betul. That's why kalau siapa datang nanti beli bayar mahal, dia orang akan puas hati dengan sistem dia kan. So bila saya dah bernyanyi, sebenarnya sedap nyanyi kat sini. Betul. Jadi bila kita nyanyi apa, dah rasa sedap. Sebenarnya dia membantu menyenangkan kita nyanyi walaupun ada tinggi, more confident. Dengan apa? Dengan juru bunyi yang kita latih. Juru bunyi pun ibarat nak album juga. Dia dah faham masa time mixing apa semua dia ibu kan. Jadi orang itu juga, jadi dia dah faham dah. So bila tarikh kejadian nanti tu, cumanya kita kena communicate dengan dia. Aku nak macam ni, dia faham, dia akan faham. Itu pun penting kan tu. Itu penting. Dari segi cakap apa, technical of mic kan, dia punya peranan juga tu, supaya kita lebih senang menyanyi dia, walaupun nada tinggi. Dia membayarkan diri, dia membantu actually. Dan barang-barang, contoh macam mic, saya kena cari sponsor cepat yang baik. Of course lah, kita nak yang terbaik, kita boleh cari sponsor yang baik, nak beli tak mampu, mahal. Saya bercakap masih lagi mencari penaja utama. So abang tak risau ke, maksudnya dah tak promo, hari dah ada semua kan. Macam mana tu bang? Okay. Kita takut last minute orang ingat macam belum masa boleh cancel konsert ni. Mungkin ada penjaminan yang apa mungkin abang boleh bagi. The show must go on, tetap akan berjalan. Cumanya kita perlukan penaja rasmi, di mana kita nakkan sebab malam kedua tu kita ada rancang. Kalau sesiapa ataupun mana-mana yang malam kedua tu lah malam penaja. Contoh lah ya, sebagai contoh, katalah Kerajaan Negeri Perak menaja malam kedua kan, so dia akan jadi malam anak Perak lah. Ada konsert kau. Ya, itu contoh lah kan. So kita boleh cakap lah, masih lagi still mencari penaja lagi boleh. Masih lagi mencari penaja. Okay, tapi kita dah ada lah untuk yang apa ni, kita dah ada lah sebenarnya actually. Cumanya kita nak mencari penaja tu supaya dia lagi dapat lagi kah. Bukan nak cari penaja 1.5 juta lah. Bukan masuk penaja. Kalau ada lagi bagus. Tiket konsert paling mahal RM999. RM999, RM777, RM555. Abang cakap IB ni macam apa rasa tinggi sangat. Okey. Nak cakap sebab apa, itu memang standard IB. Adakah sebab kapasiti penonton kurang menyebabkan you anggap nak harga tu naikkan sebab nak cover juga yang lumpang-lumpang kosong? Bukan pasal sebenarnya kita sedia maklum tempat ni tempat yang berprestij. So kalau kita nak satu kepuasan, inilah tempat dia. Dan kalau nak bayar mahal pun, inilah tempat dia actually kan. Dan saya tak rasa yang membebankan sebenarnya. Sebab sebelum ni ada juga konsert artis, diorang jual RM1,000 pun habis. Yang kita jual konsert Awi tu RM1,000 tu. RM1,000.
stadium LRT tu. Beli. Habis. Jadi Kan? sebab apa tahu? Sebab orang tak fikir dah mahal murah ni. Yang penting dia orang nak dengar benda yang sedap, yang patut dia akan puas walaupun bayar mahal. Ni Dia ada berbaloi ya. ya, dan saya rasa bangga sebab belum apa-apa lagi orang dah tanya pasal tiket sekali. Saya tiket tidak dapat saya tahun juga. So jadi soal mahal murah ni saya tolak tepi. Yang penting adalah orang nak tengok. Macam tu tak tahu yang wings Awi buat meja makan tu mahal tu. Orang tetap habis. nak beli. Nampak tak? Sebelum promo lagi dah habis tu. Habis. Right. Sebelum promo dah habis lah. Habis. So pada saya bukan satu yang menyusahkan orang untuk datang. Janji dia orang nak datang tempat yang bagus, yang sedap didengar. So dia orang akan bayar. Dan kita ada masa sebenarnya actually. So boleh menabung. Banyak masa lagi. Sebab kita dah awalkan pada awal Januari actually. Peminat-peminat UKs yang betul-betul nak enjoy. Dan alhamdulillah bila dah buka apa sepadan. So kita chances untuk Harapnya lah Indonesia orang Indonesia, orang Singapura boleh beli kan.